Pernahkah anda rasa, bila segalanya lancar, kita mula lupa siapa diri kita? Raja Amaziah, Raja Yehuda, memimpin kerajaannya ke puncak kegemilangan. Kemenangan diraih, harta melimpah. Namun, di sebalik kemewahan itu, ada bahaya mengintai. Kemenangan ke atas Edom adalah puncak kegemilangannya. Tetapi, Alkitab mengingatkan kita dalam 2 Raja-Raja pukul 2:10, kemenanganmu ke atas Edom telah membuatkan hatimu meninggi. Ini bukan hanya tentang kejayaan di medan perang, tetapi perang dalam hati. Kesombongan mula menyelinap, menggantikan rasa syukur. Raja Amaziah mula menantang Tuhan, melupakan sumber kekuatannya. Kisah Raja Amaziah bukan sekadar sejarah lama. Ia adalah peringatan buat kita semua. Kemakmuran adalah berkat, tetapi ia juga ujian. Jangan biarkan kesombongan meracuni hati, menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Mari sentiasa merendah diri, bersyukur dan bergantung kepadanya. Ingatlah, kasih Tuhan membimbing kita melalui setiap ujian.